hari ini. Kita tak boleh hidup tanpa AI sekarang. Bolehlah hidup tapi kita ketinggalan. Jadi AI ni banyak membantu dalam perjalanan hidup kita. Jadi satu, kita ajarlah AI. Sebab itu saya kata tak kurang daripada 30% kursus kita buat AI. Dan tahun ini juga kita melangkah lagi jauh. Kita guna pasport. Guna pasport kita pergi luar negara. Betul. Kita tak adalah duduk berkampung dekat ITA ni ataupun di dalam negara saja, termasuk Sabah Sarawak. Tapi kita juga mengadakan kursus di peringkat luar, peringkat antarabangsa lah. Kita telah mengajar, baru ini kita pun baru balik daripada Cambodia sebab kita mengadakan kursus bersama dengan rakan strategik kita EIBD, yang mana kita mengadakan kursus melibatkan teknologi, yang mana para pesertanya adalah di peringkat antarabangsa lah, ya, di seluruh dunia. Jadi kita dapatlah berkongsi pengalaman. Jadi menunjukkan bahawa di peta dunianya, Malaysia juga tidak kurang hebatnya dalam konteks pembelajaran dan pengajaran mengenai teknologi yang melibatkan penyiaran. Baik. Saya sebenarnya tertarik tentang apa yang Encik Roslan sentuh tentang pola pemikiran hari ini. Dia sangat berbeza.